ada angin. Sebelum ni kejadian ni mungkin sebab bila tak hujan, pipe dalam ni, longkang ni dia kosong. So bila berlaku dalam tempat macam ni, bila air masuk, udara yang terperangkap dalam saluran pipe tu dia menolak, dia overflow lah, dia menolak angin udara tu keluar. Mungkin lah kot sebab macam ni. Ui, dia macam ada angin. Benda ni longkang, tapi kenapa dia keluar angin?